Jadi daripada 20,000, apalah sangat keluarkan 100 belanja kan. Masih ada 19,900 ringgit. Tapi kalau sudah 5 kali tarik keluar, tinggal 19,500 ringgit. Kalau sudah 20 kali, tinggal 18,000. Dia akan berkurang. Tapi emas dalam akaun Gap, kita tak ada perasaan mau belanja. Siapa macam saya? Komen setuju. Tuan-puan kalau tak pernah rasa lagi, cuba try test. Okay, tekan beg biru, mulakan simpanan. Saya bantu tuan-puan, boleh? Siapa-siapa yang belum ada akaun Public Gold lagi, tuan-puan isi sahaja beg ni. Isi nama, nombor telefon, lokasi, lepas tu tekan butang submit. Nanti saya akan guide tuan-puan untuk mulakan tabungan pertama. Jangan risau tuan-puan. Dia bukan menabung yang kena paksa wajib setiap bulan. Tidak. Terpulang tuan-puan. Dia sangat fleksibel. Kita boleh beli tengah malam, boleh beli siang, pagi-pagi, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun dia buka. Cuti pun dia buka. Kita mau beli anytime. Tak payah mau cari parking, tak payah mau tukar baju, tak payah mau pergi bayar tol.